Kalau kurang perasan, kos rawatan hospital, insurans dan takaful semua makin naik setiap tahun. Malaysia sekarang tengah hadap inflasi perubatan yang memang tinggi. Dalam sektor swasta, inflasi perubatan kita boleh mencecah 15% setahun, lebih tinggi daripada purata global sekitar 10%. Tahun 2022 pun masih kekal 2 digit. Antara punca utama, penyakit NCD macam kencing manis, jantung, darah tinggi dan obesiti yang makin meningkat akibat gaya hidup kita hari ini. Bila kes NCD meningkat, lebih ramai perlukan rawatan. Kos rawatan naik, premium insurans pun ikut melambung. Akhirnya, rakyat terpaksa bayar lebih walaupun gaji tak naik sama. Kerajaan pun sedar benda ni dah jadi isu besar. Sebab tu, beberapa langkah agresif sedang dibuat. Pertama, kerajaan tubuhkan satu jawatankuasa besar melibatkan MOF, KKM dan Bank Negara untuk tackle inflasi perubatan jangka panjang. Bukan kerajaan borak sesama sendiri. Hospital swasta, doktor, insurans, pengguna, akademik, semua duduk sekali supaya solusi lebih menyeluruh. Langkah kedua, Bank Negara perkenalkan co-payment minimum 5% untuk produk insurans perubatan baharu. Tujuannya nak kurangkan overuse rawatan yang buat kos sistem naik tanpa kawalan. Ketiga, MOF, KKM dan KWSP sedang bangunkan produk insurans dan takaful kesihatan yang lebih mampu milik dan lebih mampan supaya tak jadi macam sekarang. Harga naik tiap tahun tetapi manfaat sama. Semua langkah ni jadi asas kepada satu pembaharuan besar yang kerajaan panggil reset, transformasi penuh sektor kesihatan dari pembiayaan sampai ke model rawatan. These reforms are aligned through the RESET initiative, RESET. Apa sebenarnya reset ni dan macam mana ia akan ubah cara kita dapat rawatan dan bayar insurans? Nanti saya cerita dalam video seterusnya.